A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, malam ini kita sambung kajian kita dalam kitab Al-Hadiyun Nabawi fi Raqaiq, petunjuk Nabawi pada hati. Kita masih lagi bincang hadis yang ke-9. Tajuknya Al-Mukthirun humul muqillun yaumal qiyamah. Maksudnya orang yang mendapat bahagian yang banyak di dunia ini, mereka adalah golongan yang akan mendapat bahagian yang sedikit di hari akhirat. Jadi sambungannya kita bukti muka surat 112 di kitab ni. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد إذا سلم نقص ثلث أجره، فإن سلم وغنم نقص ثلث أجره، فإن لم يغنم ولم يسلم اكتمل أجره. وهذا منسجم مع القاعدة التي ذكرناها. Ini sambungan cerita kita bincang minggu lepas bagaimana seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arth, yang mana dia bercerita dan bersedih apabila dianugerahkan oleh Allah Ta'ala dengan kekayaan dunia. Di zaman Sayyidina Umar, dia diberi jawatan yang penting dan gaji dia besar, lalu dia seolah-olah dia nak minta daripada Allah Ta'ala supaya dimatikan dia, supaya dia tidak terlibat dengan kemewahan dunia, dengan kekayaan. Sebab dia faham bahawa kalau Allah Ta'ala dah beri ganjaran di dunia ni, maka dari akhirat dia dapat sedikit ganjaran, dia kata. Dan dia seolah-olah cemburu dengan seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni seorang sahabat Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam, yang datang daripada keluarga bangsawan, keluarga yang kaya lah, banyak pitih, senang hidup dia, mewah masa muda dia, dengan pakaian dia dan sebagainya. Tapi selepas dia peluk Islam, dia telah meninggalkan segala kemewahan dunia, tak ada kekayaan. Bahkan sewaktu dia berhijrah bersama Nabi ke Madinah, dia tinggal Mekah. Kekayaan dia di Mekah dia tinggal, kampung halaman dia, kebun dia, kekayaan dia semua dia tinggal. Dia ikut Nabi kita SAW. Ini satu perjuangan yang dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Perjuangan para sahabat dan Nabi ini bukan perjuangan mencari kekayaan dunia. Tidak. Kalau orang tengok perjuangan ni untuk cari kekayaan semata-mata, rebut kekayaan, rebut jawatan, itu bukan perjuangan yang berdasarkan kepada agama. Perjuangan yang berdasarkan kepada Islam. Yang berdasarkan kepada Islam ini, dia tidak nampak dah dunia. Disebabkan itu Mus'ab di saat dia sewaktu dia meninggal ataupun terbunuh dalam medan Uhud, dia tinggal
selah ya. Dia panggil selempang ke apa dia panggil, rida. Dalam di sini disebut namirah. Namirah disebut rida. Kain lepah lah kita kata. Hak boleh tutup, tak boleh tutup tubuh dia. Tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Itu je hak dia tinggal. Sehingga dia meninggal boleh tutup kepala saja, dan Nabi suruh tutup dengan daun-daun kering kaki dia. Mana tidak ada dunia, bahagian dunia yang dia, kekayaan dunia yang dia miliki. Dia kata tinggal selas pinggat. Begitu juga Ammar. Maka di sini penulis beritahu kepada kita, waqad bayyana an-nabiyyu, sesungguhnya Nabi telah menerangkan, menjelaskan bahawa annal mujahida idza salima naqasa thuluthu ajrihi, sesungguhnya seorang mujahid, pejuang di jalan Allah Taala itu, apabila dia selamat daripada kematian ataupun selamat daripada terluka dan sebagainya, tidak sakit lah, kata selamat dia, naqasa thuluthu ajrihi, maka kuranglah, hilang 1/3 pahala dia. Tak boleh pahala penuh. Fa in salima wa ghanima, dan jika sekiranya dia selamat terlepas daripada kena musibah dalam perang itu, wa ghanima, kemudian dia boleh harta ghanimah pula, naqasa thulutha ajrihi, 2/3 pula ila pahala dia. Tuhan tak beri penuh rupanya tak? Fa illam yaghnam wa lam yaslam iktamala ajruhu, jika sekiranya dia tak dapat ghanimah atau rampasan tadi, dan juga dia tidak selamat, maka sama ada terbunuh ataupun terluka, maka dia mendapat pahala yang sempurna di sisi Allah Ta'ala. Wa hadza munsajimun ma'al qa'idah allati zakarnahu, ini selari dengan kaedah yang kita bincang sebenarnya. Fa an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ghaziyatin aw sariyatin taghzu fatagnamu wa taslamu illa kanu qad ta'ajjalu thuluthai ujurihim, wa ma min ghaziyatin aw sariyatin tukhfiqu wa tusabu illa tamma ujuruhum. Ini hadis daripada Abdullah bin Amr telah berkata bahawa Rasulullah telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, mana-mana peperangan yang disertai, yang kamu sertai, lalu kamu dapat harta ghanimah atau apa perang, wa taslamu, dan kamu selamat daripada terkena terluka dan sebagainya, illa kanu qad ta'ajjalu sulusai ujurahum, melainkan mereka itu disegerakan dapat 2/3 pahala bagi mereka. Allah Ta'ala beri, segerakan. Wa ma min ghaziyatin aw sariyatin tukhfiqu wa tusabu illa tamma ujurahum, dan mana-mana peperangan yang kamu sertai, berperang yang tidak ada ghanimah padanya, dan juga kamu tidak ditimpa apa-apa, dan kamu ditimpa dengan musibah, wa tusabu, terkena luka dan sebagainya, illa tamma ujurahum, melainkan kamu mendapat pahala yang sempurna. Itu hadis Nabi. Wa hadza wa sirrul hath 'ala al-zuhdi fid dunya. Faz-zuhdu innama yakunu fil mubah, falimadza yazhadul mu'min fil mubah. Ini yang kata rahsia, galakkan supaya kita ni zuhud di dunia ni. Maka zuhud itu berlaku pada perkara yang diharuskan. Mengapa orang beriman itu zuhud pada perkara yang diharuskan? Falimadza yazhadul mu'min fil mubah. Wal jawabannya ialah inna na'imad dunya innama yakunu ala hisabil ajri fil akhirah, walizalika kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazhadu fid dunya, walizalika kana Abu Dzar rawil hadis yazhadu, walizalika kana as-sahabah was-salihun ala murril usur yazhaduna fid dunya.
Jawapan dia kata sesungguhnya nikmat dunia ini innama yakuna ala hisabil ajri fil akhirah. Dia bergantung kepada perhitungan kira-kira pahala dari akhirat. Ada kaitan juga nikmat dunia dengan balasan buku kira-kira kita di hari akhirat nanti. Oleh yang demikian Nabi bersabda, oleh yang demikian kana Nabi yazhadu fi dunya. Oleh sebab itulah Nabi kita ni dia zuhud di dunia. Begitu juga Abu Zar rawil hadis yazhad, dia seorang yang zuhud di dunia. Walizalika kana as-sahabah, begitu juga para sahabat, orang yang salih ala murril usur, sepanjang zaman yazhadun fi dunya, mereka itu berzuhud di dunia. Yakni mereka itu tidak mengambil dunia. Nah, dunia itu hanya di tangan, tidak sampai masuk dalam hati mereka. Inna zuhda fil mubahat naw'un min tajarrudil khulus lillahi ta'ala rabbil alamin. Sesungguhnya zuhud itu inna zuhud hatta fil mubahat, sesungguhnya zuhud sehingga pada perkara-perkara yang diharuskan itu naw'un min tajarrudil khulus lillahi ta'ala, sejenis daripada bentuk ikhlas, keikhlasan kita kepada Allah Tuhan sekalian alam. Wa min hadzal muntalaq aidan fa innal fuqara'a la tanqusu ujuruhum amma al-aghniya'u fa inna ajrahum yanqusu biqadri ghinahum walidhalika dukhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya'. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannata qabla al-aghniya'i bi nisfi yawmin wa huwa 500 amin. Jami' at-Tirmizi, ada ini dalam kitab Jami' at-Tirmizi, kitab az-Zuhdi. Ma ja'a anna fuqara al-mujrimin muhajirin yadkhuluna jannah qabla aghniyaihim. Hadis hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Dia kata wa min hadzal muntalaq aidan, bertolak daripada ini juga, fa innal fuqara, sesungguhnya orang fakir, orang miskin, orang yang tidak berharta, la tanqusu ujurahum, tidak berkurangnya pahala mereka. Ammal aghniya, ada orang kaya, fa inna ajrahum yanqusu biqadri ghinahum, maka sesungguhnya pahala mereka berkurangnya mengikut qadar kekayaan mereka. Tak buat gitu dah. Orang miskin ni lebih banyak pahala daripada orang kaya. Gitu maksudnya. Walizalika yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya. Dia kata oleh yang demikian orang fakir masuk syurga sebelum orang kaya. Ya, akhirat nanti orang miskin boleh masuk syurga sebelum daripada orang kaya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ghairihi qala, daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sabda yadkhulu fuqara'ul muslimin, akan masuk orang fakir daripada kalangan orang Islam tadi al-jannah, ke dalam syurga, qabla al-aghniya, sebelum masuknya orang kaya. Dia duduk di akhirat ni, kalau boleh masuk awal syurga tidak serupa di dunia. Kalau boleh masuk awal tu makna satu nikmat. Semua berebut nak suruh selesai masalah di padang mahsyar tu, yaumul hisab, berebut-rebut. Kita di atas dunia pun nak berebut, kalau duduk beratur baris nak dulu ke dia potong kiu, naik kereta terpotong tak. Orang potong kita marah sebab kita ni duduk depan. Ni sesok ni orang pakai potong kita, orang kalau kita kaya di dunia ni. Jangan duduk deki lah. Nabi rakyat ni yadkhulu fuqara'ul muslimin jannah qabla al-aghniya. Dia atas dunia ni fakir, susah tak, nak tak cara kau orang tak pandang ke dia, tak sahur lah, tak glamour. Dah orang kaya ni glamour, orang pakak dia buat kecek ke orang tu piti banyak kaya, orang pakak pergi cari dia saing pun ramai, bergelewak sekeliling pinggir dah. Mungkin piti banyak. Orang miskin ni orang tengok budak nak pergi kedai, nak pergi baca dia kata basikal biar kita tengok. Tak biasa orang kita tengok kat
Tak pandai lah, tak pandai. Esok dia masuk syurga dulu oleh kita. Pandai lah muka tak. Kita naik kereta, pom, letah di atas dunia. Naik motor, bung, dia tegak kebuk makan asap belakang tak. Kita suka atas dunia. Akhirat esok kita makan debu lah, berkebuk nak tinggal ke dia. Selama mana Nabi kata binus fi yaumin, setengah hari. Kalau atas dunia setengah hari 12 jam berapa? 12 bagi 2 jam. Tak? Setengah hari. Binus fi yaumin, sehari 12 jam. Ke sehari 24 jam. 24 jam tak? 24 jam, mana 12 jam atas dunia. Tapi di akhirat Nabi kata wahwa, iaitu khamsumi'ati amin, 500 tahun. Setengah hari itu 500 tahun. Makna sehari itu 1000 tahun. Ya, Al-Quran Allah Ta'ala sebut kan, yaumin ka alfi sanatin mimma ta'uddun, yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Surah As-Sajdah. Sehari esok qadar dia 1000 tahun. Mungkin atas dunia ni ada lama 500 tahun dia masuk syurga, dah duduk suka-suka dalam syurga. Orang kaya duduk susah lagi, duduk tengah kira pitih lagi di depan Allah Ta'ala. Ada kira kekayaan. Ini keadilan Allah Ta'ala. Wa haza tatahaqqaqul adalatul ilahiyah. Begitulah dia kata, maknanya terbuktilah keadilan Allah Ta'ala. Ini keadilan Allah Ta'ala. Al-adalatul ilahiyah. Fayadkhulul fuqara'ul jannah, maka masuklah orang fakir ke dalam syurga. Yatamatta'una fiha qabla al-aghniya, berseronok mereka itu sebelum orang kaya masuk syurga. Muqabil, berbanding tamattu'il aghniya fid dunya, berseronok orang kaya di dunia. Wa hirmanul fuqara' min na'imiha, dan tertegahnya orang fakir dari mendapat nikmatnya di dunia dulu. Orang fakir ni tak ada mana nikmat dia tak. Nak makan sedap-sedap pun apa ni tak boleh, buat catuan ni, makan sikit-sikit atas dunia. Tapi di akhirat dia dulu lagi masuk syurga. Ini janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang fakir juru lah, bukan orang fakir jahat lah, orang fakir juru. Wa qad yaqulu qailun wa ma zambu ashabin na'im fid dunya, maka bertanyalah, ada orang bertanya, apakah dosa orang yang mendapat nikmat di dunia? Dosa apa pula dia? Wa iza kana min maqduril aghniya ay yatasaddaqu bi katsirin min amwalihim. Kerana orang kaya ini dia akan bersedekah dengan harta dia yang banyak, banyak bersedekah. Wa kaifa yaf'alu ashabus sihah, bagaimana pula orang yang sihat tubuh badan dia, wal afiyah wal jah, orang yang ada pangkat, likaila tangkus ujurahum, supaya tidak kurang pahala mereka. Bagaimana nak buat orang-orang yang sihat, orang-orang yang ada pangkat ni, supaya tidak kurang apa ni pahala mereka di hari akhirat nanti. Wal jawabu, jawapannya, innal haditha qad istasna min hadhil qaidah fi'atun minan nas. Sesungguhnya hadis ini telah apa ni mengecualikan daripada kaedah ini sebahagian kelompok daripada manusia. Dia ada istisna dia, pengecualian dia. Tidak kata semua kaya tadi masuk ke dia daripada miskin, tak juga. Ada pengecualian. Kita baca dalam hadis ini juga, faqala, lalu Nabi bersabda, illa man a'tahu Allahu khaira, kecuali orang yang Allah Ta'ala beri kebaikan kepada dia, kebajikan yang banyak, seperti kekayaan tadi, kesihatan tadi, pangkat tadi, Allah Ta'ala beri dia. Fanafaha fihi yaminuhu wa shimaluhu, lalu dia bersedekah fihi sima yaminuhu wa shimalu, kanan dan kiri dia, wa baina yadayhi wa waraihi, di hadapan dan belakangnya, wa amila fi khaira, dan dia melakukan kebaikan pada kurniaan Allah Ta'ala tadi. Kiri kanan dia guna harta dia tu untuk bantu orang, sedekah. Orang yang ada kiri dia, dia bui. Orang yang ada di kanan dia, dia bui. Orang di depan dia, di belakang dia. Nak royak dia ni
pemurah dengan harta kurniaan Allah. Walaupun dia kaya, dia tidak kedekut, dia tidak haji bakhil dah. Dia tidak kedekut, dia pemurah. Maka orang ini terkecuali tadi. Orang ini tidak kata masuk surga sebelum orang miskin, tidak. Dia boleh masuk surga awal juga. Fal hadithu yastasni man atahu Allahu khaira. Maka hadis ni mengecualikan orang yang Allah Ta'ala beri kebaikan tadi. Ayyu khairin, apa-apa saja kebaikan Allah Ta'ala beri ke dia, min ayyi naw'in minal anwa', daripada apa-apa jenis saja, sawa'an kana al khairu katsiran aw qalilan, sama ada kebaikan itu sikit banyak atau sikit, wa sawa'un kana ilman, sama ada dia tu ilmu, berbentuk ilmu, au malan ataupun harta benda, au afiatan ataupun dalam bentuk kesihatan tubuh badan, au ma syakala zalik ataupun yang seumpama dengan itu, wan tabaqat alai syurut fil hadis wa hiya, maka dia ada syarat berikut dalam hadis, iaitu kena ikut syarat ni lah, baru dia terlepas daripada hak kumpulan tadi. Pertamanya ayyu'tiya min hazin ni'am kathiran bila taraddud, hendaklah dia beri daripada harta nikmat dia tadi yang banyak itu tanpa ragu-ragu, bersedekah maknanya. Bihaitsu yusbihul infaq indahu sajiyah wa khuluqa, di mana jadilah infak, belanja pada diri dia tadi satu budaya dan satu amalan, akhlak rutin dia. Maknanya derma, kerja dia derma, murah, pitih tutubik sepuluh air je. Tak dalam tabung masjid kau orang susah, kau miskin gitu. Kalau zaman kita lah ni dia pakai online je. Ada orang atas QR code tegak, dia pun scan kat atas lah. Masjid atas QR code kat scan atas. Tak payah istihaqah kan, tak? Scan kat mana ada kesusahan, kemiskinan, orang minta tolong, orang minta bantuan, dia pun scan atas. Itu maknanya orang yang kaya, yang diberi nikmat Allah Ta'ala, tapi dia bersyukur, maka dia tidak tergolong dalam orang yang mendapat pahala yang sedikit dari akhirat. Wa hadza ma'na an-nafhu, ini makna an-nafh, yaminan wa shimalan wa bayna yadayhi wa waraihi. An-nafh di sini bermakna as-sadaqah, bukan tiup. Nafha dia juga bermakna tiup. An-nafhu ni bermakna sedekah. Sedekah. Dia sedekah kiri kanan. Nabi sebut yaminan wa shimalan, kanan kiri. Pemurahnya dia. Wa baina yadai, depan, waraihi, wa belakang dia, semua dia beri. Dia tak kira. Fa in kana, itu orang kaya. Jenis ada banyak pitih lah. Banyak pitih. Fa in kana aliman, jika sekiranya dia tu berilmu pula, allaman nasa, dia ngajar orang ramai, bikulli ma utiya min quwwah wa taqah wa ilmin, dengan semua kekuatan yang Allah Ta'ala beri pada dia, kemampuan yang ada, ilmu yang ada di belakang, dia tidak sembunyikan ilmu dia tadi. Dia siapa belakang maknanya dia membantu orang, dia menyampaikan ilmu yang ada itu kepada orang lain. Fa in kana ghaniyan, jika sekiranya dia kaya, anfaqa katsiran bila bukhlin wala taraddudin, jika sekiranya dia orang kaya, dia bernafkah, berinfak, berderma banyak-banyak, tidak bakhil, dan dia tidak taraddud, mana tidak teragak-agak. Wa in kana qawiyan, jika sekiranya dia ni orang yang kuat tubuh badan dia, tubuh badan dia kuat, akalan dia kuat, fizikal dia, jasmani dia, rohani dia ada kekuatan. Kekuatan dari segi kita kata ada kuasa kau, ada kuasa dia, kekuatan juga. Boleh tolong orang, boleh jadi kabur kau orang, kau kan tak? Anan nas, dia tolong orang. Walam yataraddad, dan dia tidak ragu-ragu, teragak-agak fi taqdimil aun lahum, pada memberi pertolongan pada mereka. Wahakaza, begitulah. Itu yang pertama. Mana dia menggunakan segala kurniaan Allah Ta'ala itu untuk manfaat orang lain juga.
Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi sebut sebaik-baik manusia dia orang yang paling berguna kepada orang lain. Gitu. Dia, dengan kekayaan dia orang boleh tupai, dengan ilmu dia orang boleh tupai, dengan kekuatan dan kudrat yang dia ada orang boleh tupai. Tidak kata dia berat tulang, dia kedekut, dia sombong dah. Itu. Yang keduanya ayyaf'ala dzalika mukhlishan la yuridu illa wajha Allah taala. Dia melakukan yang demikian itu dengan ikhlas, la yuridu illa wajha Allah, dia tidak nak kecuali kerana Allah taala sahaja. Ini payah ni. Ini dipanggil amalan hati. Amalan hati. Amalan ni ada 3 kan, salah satunya amalan hati yang tidak nampak. فمعلوم أن الإخلاص شرط من شروط قبول العمل فالعمل مهما عظم لا قيمة له من غير إخلاص بل هو حجة على الإنسان يوم القيامة. Diketahui umum bahawa ikhlas itu satu syarat daripada syarat-syarat penerimaan segala amalan kita. Syarat penting. Baca hadis kitab-kitab fiqh semua dia mulakan hadis itu bicara dia dengan hadis innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maknanya segala amalan itu bergantung pada niat seseorang. Artinya keikhlasan dalam beramal. Fal amalu mahma azuma, maka amalan tu sebesar mana dia la qimata lahu, tidak ada nilai baginya min ghairi ikhlasin, tanpa ikhlas. Walaupun amalan tadi besar, walaupun amalan tadi banyak, semaya siapa tak tidur malam tapi tidak ikhlas, sia-sia. Tapi kalau amalan itu sedikit, ikhlas, besar pahala di sisi Allah Ta'ala walaupun dia buat sikit. Bal wa hujjatun 'ala al-insan, jadi satu hujjah pula ke atas manusia tadi pada hari kiamat. Kena balik ke dia kalau dia tidak ikhlas. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu qala kadhabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Panjang hadis ni. Hadis ni panjang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maknanya berkata Nabi, dia pernah dengar Nabi bersabda, Nabi kata inna awwalal nasi, orang yang mula-mula paling awal hitung, dihukum oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat ialah rajulun ustushhida, seorang lelaki yang mati syahid. Orang mati syahid ni besar ganjaran dia. Macam di bumi Palestin, di bumi Gaza hari ni, tiap-tiap hari ada orang mati syahid, dibunuh, mati terbunuh mempertahankan tanah air dia, mati syahid. Mati terbunuh mempertahankan rumah tangga dia, mati syahid. Mempertahankan harta dia, mati syahid. Mempertahankan maruah diri dia, mati syahid. Lalu dia fa'utiya bi, dia dibawa berjumpa dengan Allah Ta'ala, fa'arrafa ni'amahu, maka disebut segala nikmat atas dunia dulu. Mu ni orang hebat, masuk berjuang dalam medan perang sehingga mu mati syahid. Oh hebat. Fa'arrafa, dia berkata, oh betul ya Allah Ta'ala, memang aku dulu hebat, dia berjuang sampai aku mati ke diri. Mati syahid. Qala fama 'amilta fiha, lalu dikatakan kepadanya, apa yang kau buat dengan itu semua, dengan nikmat-nikmat yang aku kurniakan tadi? Qala qataltu fika, aku telah berjuang kerana-Mu ya Allah, hatta ustushhidtu, sehingga aku pun mati syahid. Dia cakap depan Allah Ta'ala dah, dia raya Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha mengetahui dah. Innallaha alimun bizatis sudur, Allah Ta'ala ni maha mengetahui apa ada dalam hati kita. Kita nak tipu orang sama kita luar ni boleh lah, awak dalam hati tu tak boleh tipu Allah Ta'ala. Dia tahu. Dia royak ke Allah Ta'ala, aku dulu berjuang ya Allah Ta'ala, di medan perang kerana-Mu ya Allah, sehingga aku ni dibunuh dan aku mati syahid ya Allah. Qala, lalu Allah Ta'ala kata apa ke dia? Kazabta, bohong, belawak. Ini bahaya ni.
walakinnaka qatalta li an yuqal, tapi mu dulu berjuang berjihad supaya orang kata kepadamu jari mu ni jenis orang berani. Ni ini ada buah lain lah. Buah nak suruh orang puji, nak suruh orang tengok, nak suruh orang publicity tu. Suruh berani dia. Faqad qila, lalu dikatakan kepadanya summa umira bihi, kemudian dia diperintah fasuhiba ala wajhi, lalu diseret mukanya hatta ulqiya finnar, sehingga dicampuk masuk dalam neraka. Orang mati syahid tapi dicampuk ke neraka disebabkan dia berjuang tidak ikhlas kerana Allah tu ya. Tadi Allah Ta'ala kata kenapa? Kerana nak suruh orang kata dia berani. Ada kena kita kena muhasabah lah diri kita. Ikhlas ke tidak ikhlas ni orang lain tak boleh nilai, kita sendiri boleh nilai. Kita duduk dia pejam mata, ikhlas ke tak aku ni ya Allah tak? Ni kita sendiri tahu. Wa rajulun ta'allama al-ilma, dan seorang lelaki yang belajar ilmu, wa 'allamahu, kemudian dia mengajar orang lain, wa qara'a al-Quran, dan dia baca Quran. Ni baca Quran seorang sedap mengajar orang, ilmu banyak mengajar. Fa utiya bihi, lalu dibawa akan dia berjumpa dengan Allah Taala, fa 'arrafahu ni'amahu, lalu diceritakan macam-macam ilmu nikmat ya Allah Taala, pelbagai nikmat ya Allah Taala kurnia kepada dia, royak berlaku berapa senara habis list ke dia. Fa'arafaha, dia tahu betul lah dulu atas dunia gitulah, betul lah ya Allah Ta'ala. Qala fama amilta fiha, membuat gapo dulu dengan segala benda-benda aku beri itu nikmat-nikmat banyak tadi tu. Qala ta'allamtul ilma, aku telah belajar ilmu, nuntut ilmu banyak siapa kau tu luar negara semua sekali pergi habis tambah beribu dak. Wa 'allamtuhu, kemudian aku mengajar orang lain pula. Wa qara'tu fikal Quran, dan aku baca Quran siang malam kerana-Mu ya Allah. Depan Allah Taala. Qala kazabta, Allah Taala kata bohong, mu bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma, tapi mu belajar sungguh sangat tu. Diulai pondok tu tok guru ni ngadak kilik kita gemari tu liuqal, supaya orang kata alimu, mu orang alim. Ni ingat aku kita dak. Allah Akbar. Wa qara'tal Quran liqal, dan kamu duk baca Quran tu supaya orang kata huwa qari'un, dia tu qari tu ahli Quran, qari, baca Quran sedap. Deh nak suruh orang kata kita gitu. Ni mari daripada bisikan hati kita ni, dalam kita ni. Faqad qila, lalu dikatakan kepadanya summa umira bihi, kemudian diperintah akan dia fasuhiba ala wajhi, lalu diseret mukanya hatta ulqiya finnar, lalu dicampur dalam neraka juga. Dua, tadi orang mati syahid, ni orang berilmu, orang bisa-bisa lakon atas dunia ni. Wa rajulun, dan orang lelaki wasa'allahu alaihi, Allah Ta'ala luaskan atasnya segala-galanya atas dunia dulu. Wa atahu min asnafil mal kulli, Allah Ta'ala beri semua bentuk harta atas dunia ni. Kaya lah, jutawan, kau bilioner, kau gapalah atas dunia ni, hebat, kaya sengoti dia, kaya sengoti-ngoti. Nak pergi jalan situ sini naik al-kaftar, tak naik dah kereta, dekat-dekat pun naik al-kaftar, kaya. Fa'utiya bihi, lalu dibawa berjumpa dengan Allah Ta'ala akan dia. Fa'arrafahu ni'amahu, diceritakan semua tentang nikmat-nikmat dia ada atas dunia dulu. Fa'arrafaha, dia pun mengiktiraflah, tahu betul lah dia kata ni nikmat Allah Ta'ala kurnia dulu. Qala fama amilta fiha, membuat apa nikmat ni? Qala taraktu fi sabilin tuhibbu an yunfiqa fihi illa anfaqtu fiha laka. Dia kata tak ada satu jalan pun atas dunia ni aku suka, disukai untuk apa ni, dinafkahkan, diinfakkan harta padanya. Maknanya tak ada, mana bunyi dah ada tempat hok minta derma, hok minta beri bantuan, illa anfaqtu fiha laka, melainkan aku pun menderma, aku pun berinfak kerana-Mu ya Allah. Pemurah ya dah. Banyak situ 10,000, sini 1 juta, situ 2 juta dia bui dak. Dia raya banyak tempat orang tengok masjid aku bui, orang ni nak buat jalan aku bui orang. Qala kazabta, Allah Taala kata bohong, mu bohong.
Walakinnaka fa'alta liyuqal, akan tetapi perbuatan kamu tadi itu supaya kamu dikatakan huwa jawad, dia tu seorang yang pemurah. Tu juga. Dah. Faqad qila, kemudian dikatakan kepadanya summa umira bihi, kemudian diperintahkan akan dia fasuhiba ala wajhi, kemudian ditarik mukanya, summa ulqiya finnar, kemudian dicampur api neraka. Fa haula'i thalathah nafahu wa badhalu, ketiga-tiga golongan tadi orang yang berderma, bernafkah, berusaha. Fal awwal badala nafsu wa ruhu, hak mula-mula tadi apa ni bersungguh-sungguh apa ni menggunakan diri dia, ruh dia. Wasani maknanya ilmuhu, menggunakan ilmu dia. Wa waqtuhu, masa dia. Wa juhdu, kesungguhan dia. Wasalis, dan yang ketiga pula malu, hartanya. Walakin lam yakun badluhum liwajhillah, tapi kerja mereka tadi bukan kerana Allah Ta'ala. Bal kana lidunya, bahkan kerana dunia. Fakana amaluhum hujjatan alaihi, maka kerja buat mereka, amalan mereka itu jadi hujjah ke atas mereka dari akhirat nanti. Wa kanu awwalu man tas'uru bihim an-nar, mereka lah orang yang mula-mula diseret masuk dalam api neraka Allah Ta'ala. Betul orang-orang yang beriman, orang salafus salih dulu, kalau orang puji sikit je, dia minta doa lah kepada Ta'ala. Dia takut sangat orang puji dia. Tak? Orang puji lah. Orang puji, oh awak suara sedap demo. Bel tak boleh lawan ni kalau kau nipu ni. Tengok demo suara sedap contoh tu. Kita pusuh wah luah ida dah. Dan para sahabat dia tak gitu. Lepas demo ni oh pandai, demo ni ilmu banyak, demo ni oh kaya ni. Orang puji kita kan, orang puji. Tapi orang Arab ni dia besar, dia besar. Dia kata al-madhu bidayatus syatimah. Oh dia kata pujian itu permulaan bagi kejian rupanya. Apa ingat? Kalau orang puji banyak depan tu, belakang tu kejian sebenarnya. Dah. Al-madhu bidayatus syatimah. Kita dah sedap orang puji ni. Seru bukan main. Terakak tu. Tapi sebenarnya bidayatus syatimah, permulaan bagi satu kejian, belakang gapo tak kata. Habis menata dia kata kita macam tu. Orang salafus soleh dulu, orang soleh dulu bila orang puji dia baca doa, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Dia nak suruh supaya dia ni tidak riak, tidak rasa ujub, tak rasa bangga diri, tak rasa lebih pada orang. Tak. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau hukum aku dengan disebabkan pujian yang mereka ucapkan tadi. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Jangan mudah ambil kira Ta'ala tak suka lah. Disebabkan pujian-pujian mereka tu. Gitu. Dah. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah aku atas kekurangan yang aku ada yang mereka tak tahu. Benarnya aku ni kurang lagi, banyak lagi kurangnya. Hak ni je aku lebih aku tahunya, sini je lebih banyak lagi kekurangan. Ampunkanlah aku. Waj'alni khairan mimma yazunnun, dan engkau jadikanlah aku ni supaya berada dalam keadaan yang lebih baik daripada hak mereka sangka. Gitu. Ini molek doa ni. Para sahabat dulu, Abu Bakar, Umar, bila orang puji dia, dia baca doa ni, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Gitu. Kita minta doa. Kalau tak pandai ke Arab pun, kita minta ke Melayu boleh. Ya Allah, minta ampunlah apa orang kata ni, dia tak tahu aku ni berat benar benarnya. Nampak je aku masih sembahyang kuat ni, berzikir kuat tapi di rumah tak betul mana juga. Ya Allah, ampunlah aku. Ada dengan Allah Ta'ala dia. Dia kata serok. Jala dah tu. Orang puji tu. Betul dah tu. Ada pada sebenarnya kita termakan dengan sebab tadi jadi benda tu sia-sia, dia jadi riak. Jadi apabila jadi riak di akhirat nanti, inilah di antara yang disebut oleh Nabi tadi, al-muksirun muqillun yaumul qiyamah. Atas dunia ni dia boleh gia banyak, akhirat boleh gia sikit. Sebab atas dunia ni dia ambil dah gia tadi. Gia dia puji suruh kata berani, gia orang puji nak suruh dia kata orang alim, gia orang puji nak suruh orang kata dia ni pemurah. Boleh dah atas dunia. Masuk TV, masuk khabar, masuk belakang dah. Sohor dah. Seluruh serata dunia, so orang tulis papan nama dia.
Kita ni duduk muka kapur sikit-sikit ni, tak ada orang tahu sangabuk. Kadang-kadang kita duduk rumah kata, aku di rumah banyak orang tak tahu pun. Tak sedap bimbang lah, tak sedap bimbang. Benda gini tak sedap bimbang. Kita sebagai orang beriman ni, Allah Ta'ala maha adil, sesok tu kita nak balas sesok. Sesok dah. Akhirat dunia ni, kalau boleh dah dengan penuh kesempurnaan, kehebatan, sesok saja ni masuk neraka walaupun mati syahid, masuk neraka walaupun alim, masuk neraka walaupun kaya, derma kuat, yang derma banyak, pemurah atas dunia. Jadi kita minta berlindung lah dari golongan-golongan bini. Kita muhasabah diri sendiri lah. Orang ni kata kita duduk muhasabah senyap kan, cuba bersihkan diri. Sebenarnya dia ni berpunca daripada kekotoran hati kita lah. Kita kena banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak dengar tazkirah, banyak. Itu semua tu betul benda-benda yang boleh membersihkan jiwa kita, menyucikan jiwa kita daripada kotoran-kotoran dosa, dan jauhkan diri kita pada buat dosa, sama dosa kecil atau dosa besar. Pada waktu itu baru hati kita jadi bersih daripada sifat ujub, sifat riak, sifat sum'ah. Tu. Mau tidak dia mari sama, dia mari buat benda kotor ni mudah. Apabila tempat tu kotor mudah duduk. Kalau hati kita tu kotor, itulah malam ni mudah-mudahan kita sambung semula. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.